Okay guys, so hari ni aku akan tunjukkan dekat korang macam mana nak dapatkan footage yang menarik menggunakan Encik Insta360 X4. So basically aku akan tunjukkan macam mana caranya untuk mounting dan macam mana kedudukan kamera dan sebagainya lah. Dan kita akan mulakan dengan POV shot yang macam ni. So untuk mendapatkan POV shot yang macam ni, korang perlukan mounting yang macam gini. Yang ni nama dia U-bolt mount. So dia sangat-sangat fleksibel. Lepas tu korang akan memerlukan seketul Insta360 selfie stick yang panjang ni. Ini yang 3 meter punya. Lepas tu korang skrukan Encik selfie stick yang gedabak panjang ni kan dekat U-bolt mount ni. So bila korang dah pasang selfie stick dekat dia punya U-bolt mount ni, korang buat placement dia macam gini. Untuk motor-motor yang ada box ni, dia punya placement kenalah bawah daripada box ni dan korang tarik lah takat macam gini lah. Dan rupa dia lebih kurang macam gini mat. Dan macam aku kalau nak lagi secure, aku akan ikatkan dengan kabel tight kat sini. So dia jadi lagi kukuh lah, tak adalah goyang-goyang inul. Dan hasil dia korang akan dapat footage yang lebih kurang macam ni.